Puan tahu kenapa butang baju ni tercabut? Tak. Saya tak tahu. Butang ni kami jumpa dekat bawah almari. Selalunya bila kami handle kes-kes macam ni, mesti ada pergaduhan. Maklumlah, arwah suami kan berbini dua. Mesti bergaduh. Ada gaduh kan? No comment. No comment, Cik. Puan, ingat ni interview majalah hiburan ke? Nak bagi jawapan klise macam ni? Jadi saya tanya sekali lagi. Ada idea tak? Saya takkan jawab apa-apa tanpa peguam saya. Boleh. Dia orang ni macam ada sembunyikan sesuatu. Belum apa-apa dah minta lawyer. Ni tuan. Budak kita baru intern. Yang mungkin ada cara boleh buat salah seorang bini-bini mangsa ni buka mulut. Rekod jenayah Puan ni sangat colourful. Dan yang paling terang, Puan pernah disabitkan kesalahan membunuh tanpa niat. Self-defense. Kalau dulu tak ada niat. Tapi sekarang, ada niat kan? Huh? Adli. Setengah botol pun tak habis. Dah KO. Loser. Okay. It's time to take a picture. Okay. Put your hand here. Oh my God. Okay. Let's see the picture. Azura. Mesti kau tak tenang kan? Hello, Azura. Hello? Ni siapa? Hey, you baru jumpa I tadi. You dah lupa I siapa? Kau buat apa dengan suami aku? Adli mana Adli? Kau panggil dia sekarang? Panggil dia sekarang! Sorry, I tak boleh sebab dia tengah tidur. Letih sangat kot. You know tadi kita orang... Perempuan? Kau nak apa dengan suami aku? Kau nak apa sebenarnya? Cuba tahu. Adli mana panggil dia sekarang? You know what? Let's make it simple. Kita jumpa esok, okay? Benda macam ni tak best lah cakap dalam phone. Nanti I bagi you time and location. Bye, Azura.
Ya Allah, ya Tuhanku. Kau berikan aku kekuatan, Ya Allah. Untuk terus kuat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Adli Bahar, awak pergi mana? Ha? Semalaman tak balik? Masa ni balik, pergi mana? Saya tanya ni jawab. Kat ofis. Rizal suruh habiskan juga dek proposal tu semalam kat ofis. Ya ke kat ofis? Ha? Betul ke kat ofis? Ya, Zura. Ya, abang kat ofis. Macam ni. Abang penat, okey? Semua orang penat. Abang nak tidur sekejap tau. Ya Allah. Kejap. Berapa banyak awak minum? Berapa banyak awak dah minum? Bukan Awak abang, minum dengan siapa? bukan abang minum. Rizal yang order. Dia yang suruh. Rizal. Ha? Kau dah buat tu, mengaku je lah. Tak, yang orang nak bising-bising pasal. Orang penat lah. Dadah lah tu. Sedap sangat ke kincir saya tanduk, betul saya? Bawa balik sikit, saya try. Orang cakap dadah lah. Jangan lebih sangat mulut. Orang penat, faham tak? Faham bahasa betul lah. Zura, kamu okey ke tak ni? Balik sini berapa hari? Senyap je duduk dalam bilik. Adli mana tak muncul-muncul pun? Entah, tak tahu. Entah. Dia tahu ke tidak kamu kat sini? Kamu keluar rumah dia minta izin suami ke tak ni? Awak jangan risau, okey? Zura minta izin. Zura okey tak ni? Saya dah jadi isteri yang baik dah awak. Baik macam mana dia? Salahkan saya. Baik apa? Awak tengok sendiri. Setiap kali saya nak bersama, saya nak kena pujuk, saya nak kena rayu, saya nak kena minta macam minta nyawa. Baru awak layan. Itu awak cakap baik. Tak boleh bagi anak tu satu hal tak? Awak boleh kurang ajar, awak boleh hina saya lagi. Awak ni nusyus, Zura. Umi dengan Ulik makan dulu. Titi macam sakit perut. Sekejap. Sekejap lagi sambung. Lah, tak jamah langsung tu. Dah tak nak makan dah ke? Sambung kejap lagi. Lah. Abang. Kenapa tiba-tiba macam tu? Tak tahu. Tak makan, dia ramas-ramas macam tu je.